Sekiranya anda berkunjung ke Bandar Teluk Intan, Perak, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi Menara Condong yang terletak di tengah-tengah Bandar Teluk Intan. Menara yang dibina pada tahun 1885 ini merupakan mercu tanda Bandar Teluk Intan ataupun daerah hilir Perak. Ianya dibina bertujuan untuk membekalkan sumber air kepada penduduk sekitar serta bagi tujuan memadam kebakaran. Suatu ketika dahulu, Pelabuhan Teluk Intan merupakan pintu masuk utama kepada negeri Perak sebelum jaringan jalan raya dan kereta api mula dibina oleh pemerintah British pada akhir kurun ke-19. Walaupun asalnya menara ini dibina bagi tujuan menyimpan air, namun kini fungsi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Kini, kawasan sekitar menara ini adalah merupakan kawasan tumpuan utama pelancong untuk mengambil gambar sebagai kenang-kenangan.